Yes. Korang sampai, korang call nombor yang tertera dekat pintu gate tu. Taufik dengan Mai. Kena beritahulah korang punya tapak nombor berapa, sekian-sekian. Dan korang tunggu dia datang. Jadi korang dapat masuk. Bukit dia agak tinggi juga. Korang kena tekan minyak daripada sini sampai ke atas. Tayar baru mungkin boleh. Kalau tayar tak berapa nak cun, rasa tak tahulah boleh naik ke tidak. Korang cubalah kan. Kau kita ke sini ya. Okay, kita dah sampai. Ni tapak kita orang. Tapak 10. Ni tapak 11. 10 and then belah sana tu 9 lah. 3 tapak ni kita ambil. Member kita dah sampai dah. Risa dengan Inal sampai. Diorang duduk kat tapak 9. Abang ni scam saya. Saya tahu. Apa? Abang hutang ni berapa 3,000 lebih Mana? Basah kan? Okey. Berapa? 28. Tinggi terus. Tak nak. Tinggi mana? Kita dah boleh start seekor dah ni. Seekor malam esok. Esok malam ni? Malam ni aku punya. Atau betul? Aku punya menu. Kau dah tidur ni. Face tu. Aduh, pening. Ji, kau tengoklah. Ji, kau tengok depan tu. Aduh. Sebab Oh, benda dah gelap. Lampu. Oh, tak masuk betul tak? Masuk betul tak? Dulu. Kita letak dulu. Kita ambil tengah ni. Ni saya masuk sini dulu. Okay, alhamdulillah siap pasang. Dalam hujan-hujan ni. Buat apa? Dian. Durian. Berapa ringgit? 232. 232 pui. Dia makan apa? Nak mandi lah, Kak. Dia makan apa tu? Dia boleh ikut bang. Tak boleh.
So macam mana tempat ni, macam mana? Okey tak tempat ni? Okey. Kan? Landscape dia best. Betul? Dalam masuk dia okey. Memang tenang lah kat sini. Cuma satu je, line tak ada. Ada kita tak bakar-bakar. Line slow. Nak apa? Tak bakar-bakar. Bakar-bakar. Apa yang bakar-bakar? Ni daging. Daging? Tak payah mandi dulu. Oh. Kira umur dia bagi mana? Oh, tapi dia boleh hidup pula. Aduh. Bang, padam. Aduh kau ni. Basuh bang, basuh. Santuy lah. Kenapa abang buang bang? Basuh bang. Basuh. Betul dia nak basuh. Tak payahlah, tak ada rezeki kita. Dia berkat. Tu lah. Kan? Beli baru lah bang. Beli baru lah bang. KZM. Apa dia bagi jang kau ni? Minta keluar lah dok ni. Ada ya? Ada. Dok buka yang merah tu, lepas tu petik buka yang tu dulu, lepas tu petik merah. Bawah ni lembek kan? Terbalik kan? Apa bang? Bang, buka lampu bang. Okey. Ayat baru. Ya, sini dia. Kita pakai Canville top with mesh, dengan mesh kali guys. So korang tak perlulah pakai kemah ke apa, just buat macam ni, letak mesh and then dalam tu boleh lah letak cambat ke cot tent ke. Sekejap kita siap, kita tengok macam mana rupa dia. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku repeat lagi ke Temu Stay Campground Rawang. Pokok apa? Jalur hantu. Pokok jalur hantu? Ha. Mana? Ni? Tak, yang sebelah tu belakang tu. Yang ni? Ha. Yo, Ha. Orang kampung dia panggil pokok jalur hantu. pokok jalur hantu guys. Ha. Tu 3 otang ke depan kemah Rilsa tu 2 otang itu. Oh, Jalur hantu tu. tapi kalau nama saintifik dia apa bang? Hantu jolok. Hantu. Nama saintifik dia hantu joloks guys. Apa nama dia? Mana? Pokok? Tulai. Pokok pulai. Dia buat dulu toreh dia buat apa? Buat getah burung. Getah burung? Buat listik burung lah. Belakang tu tak buat getah tu. Kita nak gerak burung. Oh, pakai getah dia. Yang ni, yang belakang tu. Semalam kau tidur ke apa? Pukul 5. Yang masuk awal tidur. Itu lagi. Marilah. Masuk awal tidur. Pakai dah semua. Ya. Sejuk pui. Sesekali dong warung. Kelas ke bawah.
Tapi elektrik dia tu lah. Tapi itulah yang tak nice dia jalan nak ke sini tu. Abang tu. Pakai L. Tak nak bawa wajah tu man confirm tengah jalan je lah. Dulu balik. Camping abang boleh cakap lah camping lah. Tak nak pergi camping lah. Nasi lah ni tak ada nasi je cakap. Hujan ni. Dan macam mana ni? Berdiri je. Macam mana kalau dah hujan? Belah lah. Belah. Caw. 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 Hujan guys. So aku tak bawa flysheet sebenarnya. So barang-barang ni terpaksa masukkan dalam kemah ni lah. Kalau aku bawa flysheet, boleh je aku letak barang ni semua kat luar dan letak je flysheet. Selubung dengan flysheet, senang. Motor orang. Hujan. Kenapa bocor ke? Masuk ke? Masuk. Ha? Tak tegang. Lepas tu kau buat apa ni? Ada hujan? Tak macam ni abang. Oh, faham. Dia tak ni.
Ini Campbell Hobart guys. Ini jenis pop-up tent. Boleh lah dalam 3 hingga 4 orang. 4 hingga ke berapa orang? 6 orang? 3-4 orang? 4 selesa lah guys. Ini customer balik buat tapak skru. Oh, tapak skru. Ini murah bang, 1,400. Kan? Mandi sejuk. Mandi air panas. Mandi air panas? Oh, ada air panas? Sedap. Mantap. Tu ada satu. Satu je letak. Satu lagi gantung. Tiga ni aku tak tahu apa masalah. Dah biasa pakai bang. Buat putih sikit. Tak tahu lah mak tiga. Baru lepas hujan lebat guys. Memang hujan daripada petang tadi sampai ke pukul 8 lebih macam ni. So memang kita tak buat apa lah. Ni sekarang nak tunggu makan malam saja. Mantap.